ada kemahuan, di situ ada jalan. Begitulah pepatah yang sesuai diberikan kepada Muhammad Aslam. Aslam adalah seorang murid berkeperluan khas. Namun, Aslam berkepribadian sangat baik. Aslam? Aslam? Main anak-anak dengan kawan? Kongsi mainan? Oh, ya. Sikap penyayang terhadap haiwan amatlah menonjol dalam diri Aslam. Pada suatu hari, anak yatim ini diuji dengan ujian yang sangat berat. Assalamualaikum Cikgu Mazira. Waalaikumsalam. Ya, saya. Saya Dr. Zainul Abidin dari Hospital Machang. Ya, Doktor. Ada apa ya? Untuk makluman Puan, saya tidak dapat menghubungi waris terdekat Encik Muhammad iaitu Muhammad Aslam. Saya ingin maklumkan tentang kematian Encik Muhammad kepada Muhammad Aslam kerana terlibat dalam kemalangan jalan raya pada pagi tadi. Saya harap Puan dapat sampaikanlah berita ini kepada Muhammad Aslam. Itu saja Puan. Ya, Doktor. Baik, Doktor. InsyaAllah saya akan sampaikan. Terima kasih, Doktor. Aku sayang sampai mati, segenap hati ini rasaku membahana, getarkan jiwa. Aku sayang sampai mati. Aslam, walaupun di mana awak berada, ingat ya, jangan tinggal solat, hormat guru, jaga mak awak elok-elok. Dan cikgu nak awak ingat hasrat ayah awak untuk melihat awak jadi pelari pecut negara. Muhammad Aslam bin Muhammad yang memenangi acara 100 meter pendidikan khas peringkat kebangsaan dan telah memecahkan rekod kebangsaan dalam acara tersebut. Majlis menjemput Tuan Guru Besar untuk menyampaikan hadiah kepada Muhammad Aslam bin Muhammad. Tahniah Muhammad Aslam, murid yang bagus, yang baik lagi cerdik. Tahniah.